Untuk video kali ni, Ana akan tunjuk contoh lah, beberapa contoh poster yang kita prompt simple je macam ni. Tengok macam Ana bagi tahu, tolong buat poster internship. Simple macam ni tapi dia boleh buat cantik dan konsisten. Kalau hampa just prompt macam tu, dia takkan jadi cantik dan tersusun yang macam ni. Hampa tengok, buat poster jap. Ni cakap Kedah dia faham tau. AI cakap Kedah dia faham. Tolong buat poster jap. Siapa check dekat dalam chat guru MO ni sebenarnya kan. Ni untuk live host. Jadi banyak poster yang Ustaz buat tu dia agak konsisten dan dia agak well organized lah. So jom nak tunjuk kat antum macam mana kita nak buat poster yang cantik ni daripada awal. Okey, pertama sekali the best kalau hampa boleh yang berbayar, ambil yang berbayar, ambil yang bahagian chat, tak perlu pun bahagian Word ni. And then jangan lupa untuk masukkan logo. Contoh logo mengajar online. Kena masuk supaya ini contoh kita kena masuk warna yang kita nak. Macam Ana sekarang ni Ana nak buat poster untuk Ana let's say contoh ada training kan. So Ana akan buat poster untuk training. So Ana akan minta AI yang buatkan poster ni. So biasanya Ana akan pakai voice benda ni. Nak cakap, nak type pun boleh kat sini, tapi type dia lambat. Ana suka bercakap weh. So kita akan cakap, okay, tolong buat satu poster. Tajuk dia adalah reward ataupun hadiah tutorial buat poster dan gambar yang cantik. Gambar tu mesti minimalis. Aku tak mau banyak dan serabut. Kemudian aku nak dia clean, jelas dan message tu sampai. Tolong buat sekejap poster tu. Okay. Untuk kalau hampa nak buat gambar ni, paling penting kena mention ni, poster. Kena cakap. Sebab kalau tak, dia tak tahu kita ni nak poster ke, kita nak tanya chat biasa ke, tak tahu. Tapi kalau hampa tak tulis poster, nak create image, hampa boleh tekan macam ni, create image. Nak buat nota, saya kita akan buat tutorial kat sini lah. So, Ana tunjuk ini dulu. Tahu dia adalah hadiah tutorial. Hadiah, Ana buat gini je lah hadiah. Menggunakan AI. Okay, so Ana touch-up sikit Nampak cakap Kedah pun dia faham. Tak nak banyak barang. Kemudian aku nak dia clean, jelas, minimalis. Okay. Lepas tu good. Guna tema logo. Okay. So macam ni kan, hampa prompt je. Sambil-sambil prompt tu, hampa boleh juga buat gambar yang lain. So Ana nak tunjuk gambar yang lain. Ni dia tengah buat, kita biar dia buat dulu. Okay, Ana nak buat, kita nak buat nota tajwid So untuk buat nota tajwid, jom kita nak cari satu contoh sekejap. Ana pause dulu supaya hampa boleh pause lah. Oh, tak boleh pause lah kat sini. Okay, kalau tak boleh pause, tak apalah. Ana sama rekod je lah Okay. Sementara dia tengah buat ni kan, Ana nak tengok nota tajwid. Mungkin Ana ambil surah ni je lah Okay, mungkin Ana ambil yang ni kot. Ana screenshot sekejap. Kita screenshot dekat sini. Okay. Mungkin Ana akan tandakan sikit. Tak payah tanda lah, kita pergi kat sini je lah. So ni dia tengah buat. Biasanya dia hanya akan ambil masa dalam seminit macam tu, lebih kurang. Kadang kan bila hampa duduk macam ni dia lama, hampa kena refresh. Sebab kadang-kadang dia dah siap, tapi sebabkan dia lambat, dia tak keluar. Contoh macam ni kan. Tengok, see, cantik, minimalis, gambar baru. So hampa kena bagi simple konsep sikit, instruction. Okay, ini dia bagi, ini satu poster lah, cantik kan. Okay, sekarang ni kita nak buat nota tajwid pula.
Hampa nak terangkan dekat pelajar. Kita bagi macam ni. Tekan lagi. Tolong buat poster ataupun nota tajwid bagi ayat ni. Dalam ayat ni aku nak hang highlight huruf nun mati bertemu dengan huruf shin. So aku nak buat hang nota dan highlight sedikit lah sebab aku nak dia fokus dekat situ. Aku nak bagi nota ni dekat student. Bagi cantik lah, minimalis. Macam tu je cakap. Kemudian kita tekan. So aku nak try bagi benda lain. Katalah hampa tak tahu nak buat nota apa, hampa pun tak ada input, tak pandai nak screenshot. Katalah hampa tak pandai apa-apa pun. So Ana akan tunjuk dekat hampa macam mana kita nak buat poster daripada kosong. Okay, pertama bila hampa nak buat poster melibatkan ilmu, hampa kena guna yang kalau boleh, ini dia ada beberapa jenis tau. So 03 ni lebih kepada research. So paling tinggi dekat sini hampa pakai 5.6 Sol. Ini paling tinggi lah, yang paling latest. Kemudian high sebab dia akan cross check. Memang tepat lah. InsyaAllah 90% akan tepat. But again AI ni dia hanya tools, alat. Kita kena check lah sekali lah. Jom kita test. Aku nak hang tolong buat nota tajwid yang fokus kepada hukum nun mati atau tanwin. Dia ada pecah kepada 5 kan, iqlab, idgham, izhar apa semua. So aku nak hang buat nota bagi cantik, colourful, interaktif untuk aku share dekat student supaya student tu dia faham. Bagi cantik sikit, bagi ada nampak gamify sikit tapi still minimalis. Aku tak mau serabut sebab nanti kalau banyak barang student tak boleh fokus. Jadi boleh tak hang tolong buatkan dekat aku nota tajwid hukum nun mati dengan tanwin yang cantik, yang colourful, senang orang nak tengok, senang nak faham, supaya aku boleh kongsikan dekat orang lain juga nanti. Kemudian nak tekan, lepas tu dia akan transcribing. Okay, habis ni nanti dia akan hasilkan image ni. So kadang-kadang Ustaz punya ni dia lama, dia kena refresh sikit. So ikut laptop lah. Benda ni hampa pun boleh buat pakai handphone. So tak ada masalah. Ustaz refresh kejap refresh. Okay, nampak? See? Cantik tak? Cantik bang. Cantik bang. Okay. So letak tema logo MO lah. Sikit tambah situ nampak huruf shin, nun mati. Hukum dia apa? Contoh. Cantik nota tajwid ni. Screenshot sekejap. Alamak. Screenshot sekejap. Okay. Nampak sobat nota baru. Okay, ini Ustaz rasa macam ada kesalahan buat okay. Kalau hampa nak edit, hampa boleh edit kat sini Contoh hampa tersilap prompt ke apa kan, tekan edit, boleh edit dan hampa boleh send, nanti dia akan regenerate baru. Okay, so hampa tak payah risau. Jadi semua gambar-gambar atas ni hampa tengok cantik, clean, dan hampa boleh minta pun apa format yang hampa nak. Contoh macam ni hampa tekan edit. So dekat sini ni hampa boleh tukar aspect ratio, nak dalam bentuk lebar ke, landscape ke, nak buat story WhatsApp ke, status ke, whatsoever. Dan kalau contoh hampa nak minta dia touch up apa-apa kan, contoh lah hampa kata logo ni tak tepat, logo ni tak tepat, so nanti dia akan fokus kat situ, dia akan edit kat situ. Ataupun ada, ni Ana tak buat lah kan, ni Ana tunjuk contoh sebab benda dah betul kan. So macam tu lah kan, 2 harakat ni betul lah, ni semua betul. So tak ada apa nak komen. Ni 1 minit setengah je dia buat. Sambil-sambil tu kita boleh buat kerja lain. Ni dia tengah buat nota. So Ustaz akan cuba refresh balik. Kadang-kadang dia tak keluar. Dia keluar tapi lambat sikit Ustaz punya. Ni dia tengah buat planning. Okay, biarlah. Biar dia buat kerja dulu. So Ustaz harap tutorial ni membantu. Dan pastikan instruction kita jelas, jangan general. Supaya dia dapat menghasilkan nota-nota dan gambar yang cantik yang hampa boleh bagi dekat student. Dan format pun, ni Ustaz tunjuk contoh kau hampa nak pakai nanti kan. Buatlah landscape pun boleh. Dan nanti dia akan hasilkan lah. Ni sebab Ustaz tengah ada apa, dia tengah jawab yang lain. So dia tak boleh nak generate baru. Nanti hak ni nampak bila Ustaz pilih macam ni aspect ratio kan, dia akan keluar macam ni. Nanti kita tekan enter je. Okay.
So sekejap kita refresh lagi sekali supaya kita dapat buat poster gambar. Wow, see, Masya Allah, cantik. Okay, let's see lah Ustaz pakai gambar yang sama. Ustaz nak pakai ratio sekejap dia tak habis lagi. Ni agak colourful lah, Ustaz tak suka sangat colourful. Kita tukar sikit Ustaz refresh lagi sekali. Okey, anak-anak duk main. Biasalah. Okey. Apa lama sangat dia duk ni generate warna. Tak apa, biarlah dia refine apa semua dia nak refine kan. So apa kena sabar kena tunggulah. Ustaz akan keep on refreshing. Kenapa lama sangat apa yang dia nak refine lagi? Okay, tak apa. Gambar ni rasa macam ni kan. Kita voice nak ni balik gambar ni aku rasa terlalu meriah. Boleh tak hang kurangkan sikit dia punya colourful dan kemeriahan itu. Buat dia lebih minimalis. Tukar tema balik. Buat macam tema yang konsep mengajaronline.com yang simple dan minimalis, clean dan jelas. Buat macam mind map tu. Tukar format yang baru dengan lebih less colourful tapi masih lagi interaktif, menarik dan cantik. Nak tambah sikit dan cantik. Apa boleh tambah kat sini. So kita refresh. Kalau tak stop juga kan, Ustaz akan stop sendiri lah. Okay, dia dah stop lah. Anak sana terlalu colourful. So nak buat option lagi satu. Okay. So dan kalau contohkan hampa nak satu format daripada awal, ni dia bagi format yang standard macam story ni kan. So hampa boleh minta tulis format 4 kemudian titik bertindih 3. So dia akan bagi format landscape nanti. Hampa boleh prompt daripada awal. Ni Ustaz tak prompt, so dia tak generate ikut format yang asal lah. Okay, kita refresh. Agaknya dia cepatlah sikit yang ni ni macam something went wrong. Kita refresh lagi sekali tengok. Okay, kalau dia macam tu kan, tulis size 4:3. So kita send lagi sekali. Kita tengok. Sebab ni dia akan ada 2 version lah, version 1 dengan version 2. Kalau hampa edit, dia akan ada version kat sini tau. Version 1, version 2, mungkin version 3 dia akan buat sekali. Ini size 4:3 ni, dia adalah size landscape yang gambar ni. Yang kita nak lah. So Ustaz ambil landscape 4:3. Kalau hampa nak widescreen, landscape ni tak salah Ustaz macam gambar tu kan. Kalau widescreen dia besar lagi, 16:9. Boleh minta daripada awal. Nanti dia akan buatkan. Okay, kita tunggu sekejap. Ustaz akan refresh sikit bagi cepat. Ini I like it. Cantik. So Ustaz nak ratio ni Ustaz nak yang ni lah. Ustaz nak buat dia lebar sikit. Make it aspect ratio 16:9. So gambar yang sama, cuma dia akan ubah size. Dia akan generate baru. So banyaklah gambar-gambar kat sini yang hampa boleh pakai, khusus untuk tutorial, untuk tajwid hampa boleh bagi kat student. Dan harapan Ustaz minta kalau boleh setiap nota yang hampa buat tu letaklah logo mengajironline.com, sebagai kita ni satu pasukan, sebagai satu jemaah, dan sebagai orang kata token terima kasih lah atas yang Ustaz share cara nak buat ni. Sebab kelas-kelas yang join pun berbayar kan. So at least min babil ihsan, supaya hampa boleh letaklah logo mengajironline.com dekat kita punya group apa semua ada kan, pihak tema tu, student-student pun nampak. Okay, last Ustaz nak tamatkan video ni. Sikit lagi more detail image, high tide. Allah. So kadang-kadang bila macam ni hampa tekan je retry. So jangan risau lah.
So poster-poster ni hampa boleh buat dalam apa-apa subjek, apa-apa bidang, apa-apa topik. Nanti Ustaz akan share lagi tutorial-tutorial yang lain yang hampa boleh gunakan sewaktu dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Okay. Ustaz akan tamatkan video ni, just give me few second. Nanti AI ni yang tadi kan. Alah. Sekejap Ustaz tak puas hati lah. Minta dah generate balik. Kalau dia tak boleh juga, then hampa buat je lah prompt daripada awal lah, adjust lah. Dan satu lagi benda yang menarik kan, ni Ustaz sementara dia nak hasilkan kan. So kalau macam poster ni cantik kan, hampa dah suka kan, okay, cakap aku nak design nota tajwid hukum nun mati tu boleh edit dekat Canva. So bila hampa letak benda ni, mention Canva, so dia akan jadikan benda yang hampa hampa buat benda ni boleh edit dekat Canva. Hampa boleh ubah, boleh adjust tag. Kalau contoh ayat Al-Quran tu salah, huruf tu salah, hampa boleh ubah. So Ustaz nak kat jap, Ustaz nak refresh. Nanti dia boleh edit sama tak sama tu mampu pergi kat dia lah. Sebab nanti kita boleh ubah benda tu dekat Canva. Oh jadi, alhamdulillah, cantik, masya-Allah. Okey, alhamdulillah. So kita minta benda ni, aku nak design nota tajwid hukum mati yang hang buat tu boleh edit dekat Canva. Kejap. Okey, pastikan hampa connect dulu dengan Canva untuk hampa pakai fungsi ni. So kita pergi balik dekat yang tadi tu lah. Jadi yang ni hampa tekan benda ni. So dia akan bagi benda ni boleh edit dekat Canva. Jadi hampa boleh ubah design, poster, warna, semua boleh ubah. Kalau hampa check kat sini, kita tengok hukum izhar, ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah ada, lam, ra. Ni hak baki tu kan, iklab, ba, ya wa minun ada. Maksudnya betul. Tengok tepat. Macam Ustaz kata lah, hampa kalau boleh pakai yang at least medium ataupun high, the best lah. Of course 55 pun boleh, tapi the more higher, lebih more accurate lah. So hampa tengok ni, dia terus edit boleh convert dekat Canva. Hampa boleh minta pun daripada awal untuk dia edit dekat Canva. So contoh macam ni kan, tekan, so dia akan buka dekat sebelah. Jadi terus hampa boleh ada Canva dekat sini. Jadi hampa boleh edit dekat sini. Contoh hampa nak edit kat sini kan, nun mati kata lah. Tapi bila Canva ni hampa kena ubah-ubah sikit lah, sebab kadang-kadang dia lari-lari sikit. Contoh macam ni, 1, 2. Nampak? Dia boleh edit semua benda ni. Poster, cara poster, hak ni muka orang, semua boleh digerak ni. Haduk ke tepi sangat, mai duduk sini sikit. Faham? Hampa nampak Ustaz boleh buat benda ni? Boleh lah. Jadi semua benda ni editable. Ayat Quran salah, hampa boleh ubah kat sini kan. Hampa ubah huruf ni, boleh ubah. Macam ni kan. Ni dia gambar. Gambar ni tak boleh ubah, tak apalah. Hampa ambil lah yang ni. Kalau hak jenis macam ni, hampa ubah dengan cara hampa tutup. Ambil apa-apa ikon ke warna putih tu, buat kotak, hampa tutup sini, lepas tu hampa tempel ayat ni. Jadi pandai-pandai lah. Itu skill Canva lah pula. Saya tak share, saya tak cover dalam ni. So harapnya hampa dapat belajar sesuatu macam mana nak edit poster, hampa nak minta ubah format, hampa nak minta design yang cantik, hampa nak minta apa lagi, boleh edit ayat Al-Quran, boleh perbetulkan, semua Ustaz dah tunjukkan dekat dalam tutorial ni. Harapnya membantu dan bermanfaat, boleh guna untuk student-student di mengajaronline.com. Dan pastikan apa yang pembelajaran dekat sini, cara Ustaz nak hampa kata apa, give and take dengan pihak mengajaronline.com. Kongsikan, buat nota yang cantik-cantik untuk dakwah Al-Quran, untuk orang dapat manfaat. Dan kalau boleh, letaklah juga tema mengajaronline.com. Sekian daripada Ustaz. Terima kasih dan Assalamualaikum.